Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Traders. Okay, hari ni cikgu nak kongsi dengan korang cara penggunaan candle timer. Ni macam biasa, sebelum nak guna candle timer, kita kena pasang indikator ni pada platform MT5 atau MT4 dulu. Okay, nanti korang akan dapat satu link. Korang download je link tu, korang akan dapat folder begini. Folder ini adalah dalam bentuk zip file. So, make sure korang kena ada software zip untuk unzipkan dia. Okay. So, apa yang kita kena buat yang pertama adalah right click pada folder ini. Tekan extract all. Make sure ini tak aktif. Tekan saja extract. Folder tu akan buka di sebelah. Okay. Yang cikgu nak beritahu. Yang cikgu tengah buat sekarang ni adalah pemasangan indikator candle timer pada MT5. Okey, pemasangan indikator pada MT5 dengan MT4 adalah sama, tak ada beza. So, siapa nanti yang nak pakai MT4 tu, korang follow je video ni, sama sahaja. Cuma dah ada beza 1-2 je lah atas nama folder. So, kita kembali balik. Okay, selepas kita dah extract, kita akan jumpa lagi satu folder dekat sebelah kiri atau sebelah kanan. Korang klik saja folder ni. And then korang akan jumpa satu file kat sini. Okay, korang right click file ni, tekan copy. Okay, lepas dah tekan copy, kita pergi pada MT5. Okay, siapa yang guna MT4, korang kena pergi pada MT4 platform. Okay, lepas tu kita akan tekan pada file. Lepas tu kita akan tekan pada open data folder. Okay, MT5 dia akan keluar begini. So, untuk MT5, korang kena double klik pada folder MQL5. Okay, untuk MT4, korang kena klik pada folder MQL4. Nampak tu, dia punya beza adalah nama file saja. Tapi yang lain semuanya sama. Okay, so kita klik saja MQL5. Korang cari folder indicators. Double klik indicators. Kemudian right click dan paste. Ingat MT4 sama juga dia punya proses dia. Okay, bila dah paste kat sini, pangkas saja folder ini. Sekarang kita pergi pada platform MT5 atau MT4. Okay, kita kena check navigator. Okay, kat sini korang tak nampak lagi. Tekan pada indicators. Okay, sekarang tak nampak lagi. Indikator tak keluar lagi. Apa kita kena buat? Pergi pada indicators, right click indicators, tekan saja refresh. Okay, bila dah tekan refresh, sepatutnya dah ada di dalam ini. Nova candle timer. Okay, sekarang kita nak pasang dia. Okay, untuk pemasangan indicators pada chart, dia ada dua cara. Sama ada korang boleh buat double click atau tarik saja lepas. Dua-dua boleh. Okay, so yang ini cikgu nak ajar korang adalah double click. So, kita double click. Okay, yang pertama dia akan keluar depan macam ni untuk MT5. Okay, untuk MT5 bahagian depan korang tak payah nak klik apa kecuali MT4. So, bila MT4 ni, korang punya bahagian hadapan adalah yang ini. Okay, kalau boleh tolong tekan dekat bahagian common. Dekat bahagian common ni, kalau boleh korang kena tekan allow DLL import. Ini untuk MT4 saja. MT5 tak perlu. So, sebab MT5 dia tak ada benda ni. Common dia tak ada. MT4 saja ada common benda ni. Right. So, yang dalam ni dia akan keluar input. Dia punya color. Ini semua dalam ni nanti cikgu akan ajarlah kejap lagi untuk video seterusnya. So, apa korang kena buat? Hanyalah tekan butang OK saja. So, dia dah keluar. Nampak tu candle timer ni sekarang ni Bitcoin ni. Sebab hari ni hari Ahad. Bitcoin hidup. Yang lain semua tak hidup. Okay, so korang boleh nampak ini adalah H4, ini cikgu pangkas sekejap, ini adalah H4 timer dia. Ini adalah H1, ini dah M30, so korang boleh nampak timer dia bergerak. Okay, ini saja proses pemasangan indikator Nova candle timer pada MT4 atau MT5 platform. Okay, kita akan pergi pada video seterusnya sebentar lagi. Okay guys, ini video seterusnya. Okay, video seterusnya tentang penggunaan. Apa fungsi dia? Okay, fungsi dia senang je. Fungsi candle timer ni adalah untuk tengok masa. Kalau tengok kat sini, adalah tengok masa, itu je fungsi dia. Tak ada nak pusing-pusing dah.
Siapa yang biasa, yang pro trader semua, masa ni sangat penting. Bagi cikgu, contohlah kalau H4 ke H1 ke apa, sebenarnya ni kalau 56 minit ni cikgu tak pandang sangat. Cikgu biasa akan pandang pada 5 atau 3 minit terakhir. Waktu tu baru korang boleh nampak ada apa, dia akan tunjuk taring lah bila 5 atau 3 minit terakhir ni. So ingat, fungsi utama dia simple saja adalah tengok masa. Dia memudahkan kamu tengok masa dekat di sini. Sebab kadang dekat sini tak ada. Kalau kau nak tengok dekat tempat lain susah, kau tengok kat sini. Bagus dia, timer ni dia berfungsi mengikut time frame. Contoh kalau H1 lagi 55 minit, kalau tekan N30 lagi 25 minit, N15 lagi 10 minit, macam tu lah. So maksudnya dia berfungsi mengikut time frame. So ni cikgu tekan balik, kalau H4 nampak lagi 1 jam 55 minit candle ni akan tutup. Dia simple je. Ingat fungsi utama dia adalah tengok masa. Okey, apa yang bagus dia, korang boleh guna dia untuk news. Bagus untuk news. Siapa yang kaki news, FOMC, CPI dan lain-lain lagi, ini adalah sangat bagus untuk korang. Dan lagi MT4 pun tak ada timer. MT5 boleh add on timer, tak ada masalah. So nanti korang boleh lah buat countdown 10, 9, 8, MC, okey. So cara terbaik dia, nasihat cikgu, jangan main atau trade di waktu news. News ni sangat bahaya. Tapi kalau dah biasa tengok chart, kalau dah orang cakap memang ada duit lebih atau burn, bolehlah trade news. Sempat lagi bagi nasihat ni, news ni. Cikgu pun ada trade news, cuma cikgu pakai duit burn. Duit yang orang cakap kalau hilang lah. Macam tu lah. Okay, so itu saja cikgu nak beritahu korang fungsi dia untuk masa. Cuma cikgu nak ajar korang dia punya dalam dia. Okay, sekarang ni cikgu nak korang tekan right click, lepas tu pergi pada indicator list. Okay, untuk MT4 sama juga, right click pergi tengok indicator list. Lepas tu yang ni korang akan nampak indikator punya nama, double click. Okay, yang ni cikgu nak ajar korang bahagian nak ubah-ubah setting. Okay, command tak ada apa-apa. Command dia cikgu punya je. Okay, input dia. Okay, kalau kau perasan kat sini, sekarang ni candle berwarna hitam. Okay, kalau nak tukar color dia, kadang-kadang kita tak suka warna hitam. Kita nak tukar color apa? Color biru. Kita tekan double click, pilih saja color biru. Tekan OK. Tekan close, dia bertukar menjadi color biru. Okay, ini kalau nak tukar color yang ni. Okay, kalau korang perasan, kita pergi buat color sikit. Ada lagi satu, value negative color. Apa benda ni? Bila dia nak keluar color merah ni? Okay, value negative color ni, dia akan bertukar bila candle ni, bila chart ni tidak aktif atau delay atau hang. Dia akan jadi warna merah. Contoh. Okay, contoh terbaik. Sebabkan hari ni adalah hari Ahad. Okay, chart yang lain semua orang cakap tak hidup. Okay, ni sekarang Bitcoin, BTC USD. Dia punya candle timer dia, sebab cikgu dah tukar warna biru. Tadi warna hitam, ni warna biru. So sekarang ni kita nak tengok dia bertukar je warna merah. Kita tekanlah gold. Kita tarik gold kat sini, dia akan bertukar. Nampak tu? Kenapa gold warna merah? Sebab hari dah Ahad, chart tak buka, market tak buka. So dia bertukar jadi color merah. So ingat yang ini, yang value negative color ni, warna merah ni, dia akan bertukar bila market tutup, chart tak bergerak, delay, hang. Dia akan tukar. Kalau kau nampak dia punya color merah je, okey, ini bahaya. Maksudnya kau punya chart tu tak betul lah tu. Alright. So sekarang ni kita nak kembalikan dia. Okay, agak-agak kurang kau dah tekan macam-macam color, kau bosan, kau reset je balik, dia akan kembali kepada color asal. Okay, sekarang ni cikgu nak pergi balik pada Bitcoin. Ku tarik saja, ku pangkah. Okay, so sekarang ni Bitcoin, sebab dia hidup, color warna hitam. Okay, ni satu color. MT4 pun sama juga. Sama je dunia setting dia. Okay, double click. Sekarang ni font size. Sekarang ni kau tengok macam ni. Macam ni besar, nak tukar jadi kecil. Kau tukar je kat sini. Tekan nombor 5. Kau tekan nombor 5. Dia punya, nampak tu? Tadi besar sangat. Ni cimput je. Kecil je. Ini untuk tukar dia punya font size. Nombor candle timer.
So lagi sekali kita tekan, cikgu kembalikan dia kepada asal, reset saja, dia akan jadi 17. Ini korang boleh tekak. Okay, so sekarang ni cikgu nak pergi pada timer shift. Okay, ni cikgu kembali balik lah. Okay, timer shift ni posisi dia untuk apa? Okay, so sekarang cikgu tekan dia punya nombor dia adalah 2. Okay, untuk MT4 cikgu tekan 7. Ni nanti korang boleh ubah ikut suka hati. Okay, timer shift ni maksudnya sekarang keadaan ada dekat sini. Korang boleh gerakkan dia pergi lebih kanan lagi. Contoh, ini 2. Okay, tengok ni tadi dekat area sini sekejap. Cikgu, okay, kita buat dia punya ni, okay. Yang ni nampak okay, ni line. Tadi nombor dekat sini. Sekarang ni kita nak shift dia atau pindahkan dia lebih ke kanan. Okay, lebih ke kanan macam mana? Sekarang ni nombor 2, cikgu jadikan nombor 7. Okay, tekan OK. Nampak tu? Dia pindah ke kanan. Maksudnya shift ni, kau nak jauhkan dia punya nombor ni ke kanan. Dia tak ada ke kiri, dia ke kanan saja. Ni korang boleh adjust. Dekat MT4 pun boleh adjust. So, nombor reset dia adalah nombor 2. So, yang lain tak ada apa-apa. Okay, yang ini cikgu tekan balik. Yang ini pun cikgu delete. Okay, so far itu sahaja yang berkaitan tentang indikator Nova Candle Timer ni. Okay, bagi yang berminat nak tahu lebih lanjut, cikgu akan tinggalkan link di dekat description. Korang boleh tengok. And then dia akan ada 2 link. Satu link untuk MT4, satu link untuk MT5. And then cikgu beritahu korang, candle timer ni actually korang boleh cari je free kat luar tu. Cikgu tu terang juga beritahu, free je boleh cari. Tapi kadang susah. Kadang dia punya candle timer tu setting dia lain, nak tukar setting tak boleh. Kadang kalau dah guna market tu, dah pakai market, kadang tak boleh nak ubah kan, dia punya folder tu, file tu. So apa cikgu buat sendiri. Cikgu letak dekat cikgu punya Shopee atau shop. Korang beli, bila dah masuk Shopee, maksudnya ada charge bayaran. Bayaran ni sangat mahal, dik. Cikgu beritahu awal-awal, sangat mahal. Sebab ini cikgu buat untuk suka-suka. Cikgu just charge labor cost je lah. So cikgu punya charge labor cost dia hanya bawah RM2. Cikgu akan letak dah dalam RM1 lebih lah. Ini untuk suka-suka untuk korang. So nanti ingat dia akan ada 2 link, satu MT4, satu MT5. Make sure korang pilih elok-elok, jangan salah pilih. Kadang nak pakai MT4, korang pergi download MT5, siapa suruh. Okay, ingat cikgu bagi korang harga ni, cikgu tekan naikkan, harga dia akan jadi bawah RM2. Saja je letak harga tu kan. Kadang tak letak harga, orang tak appreciate. Cikgu letak bawah RM2. Okay, jangan lupa klik link tu. Itu sahaja. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.